Mekah. Aku pun yang ambil grant Sat. Hang tak boleh sabar lah. Si Zaid ada marah. Sebab dia daripada tu aku suruh Zaid hantar satu mesej je. Satu yang daripada awal sampai ke sana tu berapa kali dia punya call awak Dia bukan call, dia WhatsApp ni. Okey, WhatsApp sekali lah apa Dia punya banyak WhatsApp kali apa? lah betul tak? Kau tahu dia WhatsApp apa? Dia punya ayat yang paling aku takut. DKMNA. Dok mana? Dia mesej tu dok mana je. Aku cakap aduh apa benda pula nak sampai ni. Kalau Ada ayat juga. tu bahaya lah. Memang bahaya Miki. Sumpah aku cakap kau, kalau kau ikut dia pergi event, mampus kau. Mampus. Kau orang pertama mesti kena. Tapi saya tak okey, dah sampai saya kita. tak akan kena. Sebab apa? Saya time is apa? Oh, punctuality Tak, time is time ah. Oh, time is time. Ha. Dulu pula nak kenakan aku ke apa si Miki ni? Dah letuk ke apa si Miki? Okey, sambung kat Citra. Okey, lepas tu dah sampai kat Citra tu, apa yang berlaku pula? Okey, dia kan tak ada kan? Kat Okey, dia tak ada. performance dia tu. Ah. Itu call dia. Kau kat mana ni? Tak ada pun kereta kau ni. Hang, salam. Hang pergi je depan. Hampir je depan sikit, U-turn. Nanti dapat kedai besar. Kau tahu kedai tu kat mana? Kat mana? Sumpah jauh gila weh. Nasib baik dia keluar pada simpang. Aku cakap kepala otak kau. Ini bukan kau bagi. Memang jauh. Ibarat daripada KL. Nak pergi ke Bangi juga. Bapak jauh dia punya kedai tu. Lagi satu. Okey, turun. Dah sampai kedai tu dah ada dalam 6 orang. Kau tahu cerita Money Heist? Okey, ni kita naik 4x4. Aku nak Tak payahlah tolak kursi tu nanti rosak. Aku nak cerita ni. Aku dah keluar dah. Itu keluar. Kan ada ramai orang dia naik 4x4. Aku duduk salam. Jangan duduk salam orang. Siapa suruh salam? Kita dah lambat pukul 11.20. Malam. Siapa suruh salam orang? Kita dah lambat. Salam orang pun kena. Kena, tak boleh salam. Bawa turun motor tu macam Money Heist. Aduh, buat apa lagi? Tu, pergi ambil helmet tu. Aku pergilah ambil helmet. Ambil helmet pas sarung. Si Zaid dia dah kita kena macam kita bawa balik merompak je ni kan. Aku cakap tak tahu si penguin ni. Okey, dah kotor. Sekarang semua pergi kat ni danau Bukit Kulit Kayu Hitam lah. Kau tahu baru Pris masuk highway. Kita orang masuk Alfonso. Tak jumpa dia dah. Dia pergi dulu. Tak, dia kat depan je. Dia kat depan dah Miki. Kita tak. Aku dengan si Zaid ni macam ni. Aku naik skuter, si Zaid naik Ducati. Wan. Mana si penguin ni? Dah tak tahu. Kita masuk simpang Alfonso. Masuk Alfonso jumpa tunang dia. Naik kereta dengan Jannah ha. Ikut balik. Terus balik. Sampai ujung. Kau tahu pukul berapa? Pas border. 11.45, 11.50. Nak pasport pula jadi hal. Tadi waktu turun motor tu, dia cakap apa? Ambil helmet je kan? Okey, ambil. Okey, faham. Okey, beg aku ingat ke nak ambil dengan kelang kabut syaitan yang dia buat? Betul aku tanya, Leh, ni buat apa ni, Leh? Kita pun first time sampai. Okey, betul lah tak pernah. Wan tak pernah pergi betul. Tak pernah. Leh, ni buat apa, Leh? Wan kan pelarian. Nak pasport ni. Pelarian nenek dia. Wan, ni nak buat apa? Leh, ni. Okey, sambung. Zaid punya beg dompet dekat aku. Leh, ni nak buat apa ni, Leh? Kita nak cop pasport dah. Pasport apa, Leh? Aku punya pasport semua lah kita. Aku kena marah kat situ. Hang buat apa? Pasport semua tak bawa. Aku cakap si penguin ni. Tadi kau bukan main kelang kabut lagi suruh aku ambil kau tu handphone pun aku tak ambil. Handphone pun tinggal. Aku tak sempat ambil lagi kereta tu sebab apa? Dengan pegangan si kelang kabut dia tu. Nak masuk danau punya pasal. Lepas tu dia panggil tunang dia. Tunang datang daripada tepi pagar. Aku duduk lari pergi ambil pasport aku. Oi, kat situ kena tinggal lah. Lepas tu awak dengan Zaid, awak dengan Talapia. Talapia pun dah gerak. Talapia dah pasport. Awak dengan mana? Diorang kan ada pasport dia tu, diorang kat depan sikit kena lagi satu pergi cop kan.
Dia dah sampai sana. Kau fikir aku tahu ke daripada situ nak pergi sana macam mana? Oh, dekat mahkamah. Kau tahu macam mana aku pergi sana? Aku berhenti tepi. Ya. Aku tunggu ada orang. Bang, kenapa ni bang? Orang Kediak, kenapa ni? Si Celek ni dah tinggal dengan aku dengan si Talapia ni. Aku cakap, okey bang, abang ikut saya. Pergi jumpa dia. Aku terus cakap, janganlah tinggal aku syaitan. Aku tak tahu jalan. Okey. Okey, masuk pas. Aduh, kau tahu apa tak cukup? Apa ni? Ya Allah, Allahu Akbar SWT. Ni, IC owner motor. Tak bawa. Tak bawa. Oh, betul lah. Sekarang dia kena IC. Photostat IC. Kopi. Owner motor kena pinjam kan? Dengan geran kan? Geran dia nak ori. Tak, tapi bukan geran motor, geran tanah ha. Geran tanah kepala nenek dia bawa motor. Si Miki ni boleh tahan dia kakak. Kalau dia ikut si Celek ni mau dia kena pelangkung. Saya nak pergi sebab tu saya dah beli RZ. Beli RZ pun tak sampai syaitan betul Miki. Apa? Saya baru sampai ni. Baru landing. Phuket? Tak. Poket. Betul-betul lah. Beli motor poket dah kosong. Kau tak pergi Ada, minggu ni saya pergi. Kau pergi dengan grup mana? Grup CESR Performance ke? Saya pergi grup G. Yang G. ada Portugal tu. Portugal mana? World Cup grup K. Adilah dia ni. Main dia. Okey. Pas. Benda tu tak cukup kan? Aku pergilah photostat kat luar. Okey. Boleh ha? Boleh photostat? Boleh. Kau sabar jap kau photostat tu apa jadi? Okey. Aku baru nak tekan photostat kan. Mana baik yang di si Thailand tu lah. Ya seorang bang jom. Bang. Si Celek call. Jap ni aduh nak tengok gambar. Tangkap gambar apa dia? Hang dah lambat ni. Okey, aku pun jap bang. Celek mengamuk ni bang. Okey, aku pun letak telefon. Okey. Kau tahu dia print. Aku dah bayar kat dia kau tahu berapa baht? Oh, kena bayar masa print tu kena bayar. Aku bayar 20 baht. Aku ingat aku dah kena kencing. Aku tanya, si Celek 20 baht berapa? 200 ke apa? Rupanya 20 baht RM2 RM2. RM2 aku cakap RM10,000. RM1,000. RM1,000. Okey aku cakap aku pergi kat Celek. Aku dah kena kencing Gila photostat 200 dia minta aku 20 baht tu. Lepas tu? Apa dia kencing? Tu RM2 je. Dia bising aku lah. Okey aku okey. Itu dah selesai dapat tu. Kau tahu dia datang. Photostat tak photostat lagi ni? Sebab ramai orang. Dia datang tepi ni. Dia duduk depan kedai tu. Hang buat apa ni tak kat gambar ni? Bukan dia orang tak kat gambar jap Abang-abang ni. Abang-abang pala butuh hang. Hang punya pun tak settle lagi. Api masuk dalam ambil motor hang. Kau tahu apa jadi kat dalam? Bilik tu semua dah gelap. Dah chatting budak-budak dah balik. Dah pass out. Lepas tu tak boleh lah? Tak boleh lah. Aku masuk motor tu. Parking kan besok baru buat. Lepas tu Celek dari semua dah pergi? Tak adalah. Itu malam tu kan tidur dekat danau. Okey. So parking motor awak jalan masuk je lah? Parking motor jalan masuk. Tidur kat danau. Tidur, lepak semua. Esok pagi. Okey pergi buat benda tu lah. Declaration. Ya, okey. Kena sound lagi. Handuk mana ni? Pukul berapa dah ni? Kita nak gerak dah ni. Tak sampai-sampai? Tak sampai-sampai. Dia, kau tahu janji pukul 9. Dia Adib ni pemenangan. Budak-budak dia 8.30 ke 8.20 dah sampai lah. Dia tayar bergolek 8.45. 8.45, 8.50. Okey. Gila lah. Aku dah kena dah time tu. Tapi cerita ni cerita betul lah Wan. Awak tak kencing saya lah. Sumpah. Aku cakap kau Celek kalau live ni lagi mesti dia naik. Ni betul cerita ni apa yang terjadi kat sana. Semua cerita yang apa aku cerita ni. Saya live ni sebab saya live ni sebab saya nak cari awak dengan Talapia je. Sebab itu saya dengar ada orang hantar kat saya, mengata kat saya. Apa benda? EFS Jersey. Apa benda? Awak dengan Talapia mengata kat saya. Mana ada yang saya mengata abang? Ben aku. Tapi bukti ada. Bukti apa? Abang. Abang mai sini. Bukti apa? Anak saya dah turun kat awak ah. Awak tengok dengar ajak awak dengar. Okey. Mai jap. Abang. Ada. Abang buat macam mana selalu abang buat.
Abang penat kau tepul. Apa buat selalu macam mana buat? Nak buat. Okey, satu cepatlah. Cepatlah bang. Nak tengok, Uncle nak tengok. Ha, kena tengok. Ha, buat kan? Waduk pergi. Weh, hang tengok dah aku cium pok hang. Tengok gambar semua dah. Celeh. Memang dah kenal. Celeh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Celeh duk marah Wan ni? Sebab apa marah Wan? Ha. Dia dah beritahu sebab apa? Dia tak beritahu, dia kata Celeh ni gila duk marah dia apa semua. Tak duduk marah lah apalah. Okey, yang mana tengok ni, hamba komen sat dekat Faizal Ali sebab apa saya marah. Satu tak bangun pagi, satu bangun lewat. Orang dia semua tak main awal dia main dia lewat. dah bangun. Ha. Wan, yang mana satu betul ni? Apa benda? Yang mana Abang satu aku tinggal betul ni? pamer aku. Mana ada? Ni Celeh kata awak bangun lambat, awak tak disiplin. Mana ada tak disiplin? Saya budak bola kot. Yang 60,000 duk tengok Wan tu, hangpa komen sat dia bangun awal kan bangun lewat. Awak player kek birthday, bila player kek birthday ni kena ada disiplin. Saya kan mata juling. Ha. Bila saya tengok jam tu ke arah terbalik. Kena fahamlah sikit saya ada Itu masalah orang mata. Betul bang. Okey. Masalah 3 hari duduk dalam salah macam mana? Okey, yang duk pergi kerja dekat ni boleh tak pergi awal? Ha. Ha. Dia kata Celeh tinggal dia lah apa, tak tunggu dia lah apa. Okey, tak tunggu Ustaz, tengok ni kita nak masuk. Tak tunggu, okey, tak tunggu kita ni. Adik kita tunggu dia punya pasal adik WhatsApp saya tau. Macam boleh. Adik tak marah Celeh. Ada tu, adik tak marah, adik tanya tu, adik tanya apa? Ada problem ke? Tengok tak sampai pun depan tu. Ha. Pukul 11 lebih. Saya ni siap bohong adik kata motor problem, hyper masalah padahal saya duduk tengok hitam ni. Tu, adik tu dia tanya pula. Ai, awak tak sampai lagi kat depan kita. Saya nak bohong apa ah? Motor hyper problem. Wan, apa? Celeh kalau hantar mesej ni apa yang bahaya, Wan? Ni, Apa mesej sekejap kalau saya suruh abang kakak saya spam kat awak tak payah spam. Abang kakak. Tahu lah. Tak. Abang kakak, tolong bagi tahu tagline Celeh. Pak Celeh punya harum manis punya bagi. Bagi kat dia harum manis punya. Hat Celeh punya. Ayat paling seram. Di KMA. Duk mana dia kalau dah sebut bahasa Perlis dia, hang siap. Tapi Hang ada Celeh buat tak tahu sesuatu cerita. dengan Ni, Celeh tak tahu cerita yang saya cerita kat awak tadi. Dia cerita apa? dia. Yang mana? Awak tak tahu. Itu kan kita lawan. Ha? Budak-budak saya ni kita kan dah leading macam 7-1-7 kan. Aha. Kau pun main macam liga syaitan itu tak nak bagi menang. Tak bagilah Dia kata ada seri. mention 7. Dah dengar. Bagilah seri. Lepas tu saya pakat dengan budak-budak saya. Kejap saya nak turun bawah, saya nak tackle Wan. Saya nak tackle Wan. Okey, pergi. Saya turun bawah, saya ligar dia, selanggar dia tak jatuh. Saya tendang dia tak jatuh. Lalu saya tolak dia, bok jatuh. Apa benda celaka ni? Dia bangun-bangun tengok saya. Bang, sorry. Patutnya kita akan berlaga dengan Faizal Alim. Baru kena. Kena mana? Betul tak? Baru duduk Waktu tu memang hospital. patah kaki si Faizal Alim ni. Baru dia tahu lah. Mampu kalau kena Budak-budak lagar yang dengan satu Celeh, mampus. performance macam mana? Tapi Celeh boleh main Boleh, sikit-sikit lah. Tak ada lah pandai. Celeh boleh. Celeh dia maksudnya. Tengok dia lagi macam mana. Saya tengok daripada dalam badan kan. Macam penguin. Tapi laju. Macam penguin. Laju Tapi Wan tau. tu bahaya. Ni Wan nasi pun bahaya tak? nasi ACL tau. Kiri kanan kalau tak ACL. Oi, lagi laju lah. 7 sama tau tak? Macam penguin. Oh, lepas tu dia naik motor tu dah lah macam brother tua-tua. Ni dia naik motor, Siapa? dia duduk tengok macam tu, dia kepala tengok gitu, dia buka wajah, dia tengok orang macam tu dengan kepala kecil tu. Wan nak buat apa? MX Forza. Forza. Tapi nampak macam orang lama lah kan. Ya, sebab orang lama lah dia tambah 1 kilometer lagi. Itu jangan lah. Itu part Thank you, lagi. Suki. Best dersi. Jangan itu jangan sebut. Itu kita ada part 800. Oh, 4 tu Ui, kita berapa banyak part sampai ke balik pun ada hal.
Panjang cerita ni kalau buat filem ni Hap. 3 muka surat tak habis ni. Apa ni? Boleh buat filem, boleh buat filem. Weh, Miki, aku cakap kau sumpah daripada awal sampai akhir memang penuh dengan momen. Bos Memang tolong kalau boleh betul. tu best tu. Tapi Sat, view berapa ratus berapa puluh ribu ni dekat Wan? Kak, saya ada 64. Okey, kita doa dekat ni. Dia ride dari, dia balik dari Phuket, dia accident Sat. Mana geng-geng hari tu kak Geng yang balik dari Phuket Sat. Kat Mat Ludi. Okey ni, tolong sedekah Al-Fatihah. Dia meninggal dekat ni. Tolong. Jom, jom Abang Kakak, kita ramai-ramai ni. Baca doa. Okey. Aduh, tak nampak pula Jom, muka. Abang Kakak, kita sedekahkan Al-Fatihah dekat Tak saudara nampak kita muka. ni. Dia bawa balik pada... Muka tak nampak macam mana kat ni. Muka tak nampak tu. Okay, saya. Dia kena macam ni. Macam mana? Gambar kena gambar gelap Dia kena macam ni. Macam ni. Oh, macam ni, macam ni. Wan dah pandai ya Wan. Aku dah pandai, aku banyak belajar dengan kau. Ni okey, doa ramai-ramai geng. Baca Wan, doa Wan. Okey, Abang Kakak, kita doakan untuk adik ni supaya dia masukkan ke dalam syurga dan orang kata roh-roh dia bersama dengan orang-orang beriman. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Dia accident masa. Oish. Thank you Abang Gas. Masa balik. Abang Gas dia datang sana. Alright, okay. Baik lah. Abang Gas kat sana ke? Apa dia balik dari Phuket sampai border dia okey, tapi bila perjalanan dari border ke rumah dia accident. Dia seorang-seorang ke apa? Dia dengan kawan-kawan dia lah, tapi tak tahulah langgar apa, tapi itulah yang saya tahu, info yang tu je saya tahu. Tapi dia ride, dia ikut saya balik. Dia bangun awal, dia seorang yang bangun awal. Dia ride dari ambil baju sampai ke mana, PTT mana, lepas tu saya tunggu si Pak Tam ni. Dia terputus lah dengan adik ni. Dia tak macam orang tu lah yang bangun lambat tau. Ni 2 orang ni yang bangun lambat ni. Wan, kau cerita sebab apa kita bangun lambat Wan? Solat kan? Okey, Apa dia solat? Video call. Baru nak mandi. bukan, kan malam tu kan Aminah tak sihat yang demam tu. Yeah, video call Mina. Kita duduk kat depan tu jadi macam apalah dia macam aduh tak larat. Jadi tak larat si Dini teman aku. Oh, dia teman. Okey, ejak leh. Weh, apa pasal macam leh? Ejak, aku naik balik jap. Apa pasal macam leh apa kakak Asal macam leh Asal tak boleh join pula ni? Abang kakak, suruh dong keluar jap mesh tu. Suruh keluar mesh tu Dia lag, dia tak naik. Ni X-Ming. Dia lag. Dia tak nampak. Dia dah tak nampak apa. Cerap, terima kasih Cerap. MS Isha, terima kasih. Dia tak nampak apa. Dia macam lag gila, tak nampak apa. Dia kena batalkan tu. Baru saya boleh masuk. Sebab tak nampak apa. Miss Isha, terima kasih Miss Isha. Terima kasih Miss Isha. Miss Isha, terima kasih. Semoga dimudahkan rezeki, mudahkan segala urusan dunia akhirat. Okey je. Tak. Dekat saya komen tak naik. Itu yang tak boleh tu. Miss Isha. Phone panas ke? Tak, phone tak panas. Takkan tak update? Oh ya, tak update Miss Isha. Dia memang kata lag gila. Tak payah banyak. Tak dapat baca komen. Saya nak beli yang ori lah. Oh, ni pun dah ori dah. Ada, ni tak ori, ni Speedmart. Dia RM2. Orang tengok Amai orang cakap macam tu lah. Rare tu Lain macam Yang si tu kawan Miki ni. Miki tau. Tempat Miki beli Tahu. Yelah, tu bukan saya punya. Miki dah start berani ni Miki. Hai, dah tak Bukan saya punya. Dia cakap Dia pen aku. Sebab bukan saya punya lah. Kalau saya punya, saya tak payah beli dah. Hai. Patut saya nak beli. Miki beli ADV lah Miki. Senang Naik dengan orang rumah. Sebab Abang Faizal memang kecil orang dia. Kecil. Ini orang panggil kurang ajak, menganjir. DV tu Mingat, besar. terima kasih, Tak Mingat. boleh. Tak boleh nampak. Okey, bila boleh. kau? Betul. Apa Nampak boleh macam buat semut tak tiong. boleh? Siapa cakap tak boleh?
Boleh. Wan pun pakai helmet. Wan pun pakai helmet. Lalap boleh masuk? Kita dah lapik dah kedai. Depa dah lapik dah. Helmet tu dah lapik 18 dah. Mulut tak jaga. Syaitan ni. Terima kasih babi aku. Helmet tu duk lapik 19 kain kat atas kepala. Tapi Abang Faizal kalau nak ride tengok ni. Naik motulin. Tenang Tak buat, tak buat. Boleh beli DB boleh. ADV lah Miki. Terima kasih babi aku. Okey, nanti saya beli, saya hantar kat Celik ya. Tak apa, beli naik standard tak apa. Sign check ya. Oi, saya cek. Mana boleh standard lah. Sebab Miki kena jaga nama. Oh, kena jaga. Miki kena jaga nama Miki. Assalamualaikum. Standard je lah. Kita hanjut sekali. Zat, kalau nak standard dia jadi macam kawan saya budak Bagan Serai. Dia naik macam motor EV. Kalau anda kata nak tak pakai Exhaust, dia pakai tak motor nak. EV. Kita hantar kat EXR performance terus. Saya hantar kat Celik ya. Beli ADV. Saya dengan Celik dekat ya. Boleh hello. Ada saya 2 KL lah. Dekat ya. Duk mana? Saya Shah Alam lah Selangor. Nampak dia dekat. tanya apa? Nampak dia tanya apa? Duk mana? Maksudnya bahaya. Maksudnya dia dah Miki dalam bahaya. Duk mana? Nampak dia tanya. Saya dengan Wan pun dekat. Tiong. Thank you, Jam. Thank you, Jam. Tiong gede. Bos, aku sekarang nak panggil Tiong bos. Asal? Tak, nanti Eh, Rezek bos. nak beli kat Weh. claim tu. Nak beli kat Rezek. Itu bukan Weh, saya bos punya. pun dah jatuh miskin dah. Dah tak ada duit nak balik. Bos kami pun dah habis duit dah. Bos Tio. Ada. Tapi heran kenapa Wan pakai helmet, lalat boleh masuk. Agak-agak lah lalat boleh masuk. Dah lapik habis tu. Ya, tunjuk gambar Wan pakai helmet ya. Ya. Macam tengok hidup. Tengok, Macam tengok. tengok hidup. Tengok. Ya, tunjuk ya. Gamak pakai helmet Gambar dia pakai helmet, ada lalat boleh masuk. Sambung dah nak. Sabar sekejap. Bang Kak, Video sabar. dah, video. Video pun boleh. Tu dia main kat tepi, dia rampang Oh. Mak sentul. Lagi satu ni cari buka gambar yang dia buka Razer. Tapi ni dia rampang atas jalan, dia rampang kok. Weh, dia sancing. Dia something atas jalan ni. Ni, siap traffic light dia static. Miki. Itulah ada ni. tengok. Ada Ada barang Wan ni, ada barang sebenarnya. Ada 300 traffic light dari Phuket sampai Hatnya. Dia touching semua 300 traffic light tu. Tuan nak pergi tapi tu tinggal. Tak sedap lah. Aku cakap betul Kalau Adib, aku dah cakap dengan Yen Yen. Kita dapat si Adib ni, aku nak menganjing teruk ni. Kau tahu sebab apa Aku dapat kejar dia itu waktu kita datang. Kau ingat Yen? Ya. Dapat kejar. Kau tahu dia buat apa kat aku? Tengok Dia pamen panggil sebelah aku. Dia tepuk badan aku. Dia panggil sini. Motor tu 148 aku di sini lah. Malunya aku tak boleh kejar. Malunya aku. 148 tak boleh kejar. Dia duduk depan sini lah. Dia panggil aku. Yen. Wan pilih. Sekarang pukul 1, bola dah start. Saya nak tengok bola. Boleh. Tengok bola dulu. Okay, Bang Faizal Yen. Jaga diri ya. Saya tapi tunggu dulu. kalau- Tak ni. Urusan minggu depan ke? Beli Arazek. Pusing kau nanti. Terus abang beli Arazek. Ni Arazek member nak main dah. Api. Dah saya dah start training. Aduh, awak dah main bola dah. Saya tunggu dulu, saya nak dah nak Awak start dah. Wah. Okey Pi tak pi RZ member. Tapi RZ friend. RZ friend pula. Goyang ke tak pergi? Tak goyang ke apa? Tak mau pergi ni. Mari dia. Tak tunggu sat. Okey tak apa. Esok saya malam ni Argentina jangan main. Game penting ni, saya kena tengok kan. Okey. Tak mau pergi tengok dulu. Kami Okey. nak tengok apa dekat yang menang je. Okey, bye. Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. Diri nanti. Hati-hati noh. Bye. Okey, Assalamualaikum. Kau tunggu. Ikut bamen aku. Bamen aku ni spam banyak ah. Mana Pak Tu ni? Orang nak tanya Pak Tu ni dari tadi. Dia dah turun belum Siapa? Si Faizal Tu lah. Apsal kat aku tak turun-turun lagi ni. Jadi Baik. macam itu Awan. Apsal lah. Sebab apa? Itu aku update, guna handphone dah jadi lag. Oh, mungkin dia pun lag. Phone pun lag sekali. Sebab tu lambat bangun tidur sebab dia lag. Apsal lah. Kau dah update belum? Belum lagi. Cuba tengok. Kau jangan end lagi. Kau tengok kat TikTok app
App tu dia ni ada update tak? Kat TikTok app kat mana? Dekat kau dia bukan kira view bang. View 100,000 pun tak lag je. Okey je. Zahid balik-balik tengok kena masak lemak semua. Dia pergi kampung lah tadi. Dia sudah makan baru dia call aku. Padahal dekat dengan kedai. Ya. Sedap lah kampung lah. Kampung lah. absen si celek ni. Apa? Okey, dah okey. Kampung lah. Hidang sedap lagi pada kampung lah. Babi lah. Pak Tu mana Pak Tu? Weh, aku kalau dapat si Abang Adib pun kan, memang aku nganjing teruk Aku dah cakap dengan Ryan dah sebelum tidur Yun. Dapat dia Yun. Takkan dapat. Adik tu sama naik dengan celik, sama je. Tak, aku select motor je Okey. Okey, kalau ADV boleh lawan lah Ryan. ADV, si Ryan ni. Si budak lempem ni, dia aku tinggal. Dia tinggal kena kat jalan gigi pun batal merah ni buka face tu. Okey, aku dah cakap. Boleh, kau tahu tak? Aku kalau dapat motor laju. Okey, aku dapat motor laju, mesti aku tinggal dia punya. Confirm Awak hantar jalan gigi lehat. Kita nak main bukit ada gajah. Ya. Jalan tu dah kena dah. Jalan gigi tu dah pusing. Motor jadi gitu nak. Lah kali dia buka face tu. Apa cerita? Dia pun takut. Kau tahu aku cakap apa? Jalan dekat sini. Apa cerita boleh ke sini ni? Dia tolak motor tu. Dia bukan tolak, dia geli. Tak boleh. Motor tak boleh. Dia macam sagat ni double stand. Mana ada sangat. Sagat? Motor tu rendah Ya. Motor tu lower dah. Lower, motor tu rendah. Budak-budak Forza dia